Juzuk yang keenam mengajarkan kepada kita untuk lebih berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ajaran apakah ini? Berkata-kata dengan Allah ataupun Allah berkata-kata dengan kita. Kisah Nabi Musa alaihissalam apabila berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu bentuk hidayah yang secara direct, which is tidak ada perantara, seperti mana Nabi SAW diberikan wahyu oleh malaikat Jibril. Apa yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam? Baginda berkata-kata dengan Allah secara direct dan memanjangkan perbualan itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita boleh belajar sesuatu yang sangat berharga. Bila kali terakhir kita meluahkan segala apa yang terpendam di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah di dalam solat kita, ataupun adakah kita mana kita dirundung pilu, dikecewakan, ataupun kita setelah mendapat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita? Bila kali terakhir yang kita benar-benar mengikhlaskan diri kita berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan ini adalah bulan yang terbaik. Bulan Ramadan merupakan satu titik tolak, satu langkah baru untuk kita lebih tulus dalam berkata-kata, meluahkan segala apa yang kita rasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.